Tiada sebarang keterangan dan bukti setakat ini boleh mengesahkan dakwaan berhubung tindakan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia yang mengacukan senjata semasa melaksanakan tangkapan terhadap seorang ahli perniagaan, Albert Tay, di kediamannya 28 November lalu. Ketua Polis Selangor, Datuk Syazali Kahar berkata, perkara itu hasil siasatan awal selepas pihaknya merekod keterangan pihak berkaitan termasuk pasukan SPRM yang terlibat dalam operasi terbabit. Menurutnya, pihak polis turut menerima rakaman televisyen lita tertutup dari kediaman terbabit serta rakaman telefon untuk disemak dan dianalisis oleh pihak forensik. Beliau berkata, siasatan ketika ini dibuka di bawah kertas enkuiri polis bagi memastikan dakwaan tersebut disiasat secara telus dan profesional. Mengulas adakah kertas siasatan laporan palsu akan dibuka, Syazali menjelaskan, perkara itu akan dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara bagi mendapatkan nasihat serta arahan selanjutnya. Menerusi laporan polis yang dibuat isteri Albert Tay pada 28 November itu, dia menyatakan bahawa SPRM telah membuat tangkapan terhadap suaminya di bawah Seksyen 16(A) Akta SPRM 2009. Isteri Albert juga mendakwa semasa operasi dijalankan, salah seorang daripada anggota SPRM telah mengacukan senjata ke arahnya dan suami.